Meraf, kita belum ucap tahniah kepada Datuk Seri Azmin. Jaya kekal dalam parti. Jaya Satu kekal ni. Dan mungkin kena tanya Datuk Seri Anwar Ibrahim juga, sebab dia yang selalu jumpa Azmin sekarang kan. Dia ada plot twist yang lain pula kat situ tu kan. Guys, nampaknya aku rasa memang patutlah dia orang ni tak payah berada dalam PKR lah. Sebab mereka sendiri tak kenal presiden mereka. Mereka sendiri tak tahu hati budi presiden mereka. Bagi aku, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini seorang presiden yang pemaaf, sudah dikenali ramai. Rakyat pun tahu. Atuk, kesalahan Atuk begitu besar terhadap beliau, terhadap keluarga beliau. Tapi beliau maafkan, tak ada masalah. Demi kepentingan negara, demi kepentingan rakyat, beliau maafkan. Beliau tak berdendam. Beliau tidak busuk hati. Beliau hanya ingin menegakkan kebenaran untuk rakyat. Jika ada kesedaran pada orang yang bersalah, insya-Allah akan dimaafkan. Itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang kau cemburu kenapa? Masih cemburu lagi dengan Azmin. Dulu ketika kalah kau cemburu, dah mengajuk. Sekarang ni pun kau cemburu lagi. Yang kau pergi hentam macam-macam parti dan presiden, kenapa? Kalau Azmin baik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, janganlah cemburu, janganlah marah. Allahu Akbar. Buanglah sikap cemburu tu, buanglah sikap sakit hati tu. Move on. Move on. Tunjukkan kebolehan kau, tunjukkan kau punya kewibawaan kau yang selama ni didukung oleh tim-tim hero kau. Tunjukkan. Bukan dengan merajuk dengan orang lain kerana kurang kasih sayang.